Disebabkan saya selalu cakap yang kuah rojak mak aku ni sedap sangat. So, hari ni saya decide untuk tengok reaction seorang kawan saya ni tentang kuah rojak mak aku ni. Yang katanya memang boleh buat ketagih. So, sebelum tu, of course kita akan potong dulu buah kita ni. Sebabkan rojak kita pun dah siap. So, jom kita tengok reaction kita punya kawan, okey? Mira. Cuba kau rasa ni. Siapa ni? Cubalah kau rasa. Serius lah. Sedap gila babe. Sedap kan? Rasa dia pun halus. Lepas tu rasa macam wow, memang have. Rasa macam have. Ya Allah, sedapnya. Ni tak pedas sangat. Tapi kena pula dengan buah-buah macam ni. Kena. Kan? Kena kan? Kena. Sebab sedap gila. Nak rasa sendiri kenapa kami puas hati? Cepat order kuah rojak mak aku sebelum stok habis.